EcoShop IPO, sambutan dingin walaupun penyenaran terbesar tahun ini. EcoShop ni, dia adalah syarikat runcit terkenal dengan konsep kedai RM2.40. Baru sahaja lancarkan penyenaran awam dia, IPO. Namun, sambutan dia kurang memberangsangkan. Walaupun sebenarnya ini adalah merupakan IPO terbesar di Malaysia bagi tahun 2025 setakat ni. Data menunjukkan bahawa saham yang diperuntukkan kepada orang awam Malaysia hanya terlebih langgan sebanyak 0.96 kali ganda sahaja, bermaksud tak penuh. Selain itu, saham khas untuk pelabur Bumiputera juga MITI tidak habis dilanggan, menunjukkan minat dari segmen ini agak perlahan. Malah, harga IPO terpaksa dikurangkan sebanyak 6.6% berbanding harga asal untuk menarik minat pelabur. Agaknya, kenapa sambutan IPO ni dingin? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi punca. Pertama, penilaian syarikat yang dianggap tinggi. Ramai pelabur, dia rasakan harga saham IPO tersebut adalah kurang menarik jika dibandingkan dengan potensi sebenar syarikat. Yang kedua, sentimen pasaran ketika ini masih lagi berhati-hati. Dengan ekonomi global yang masih bergelut dan inflasi yang tinggi, ramai pelabur memilih saham yang lebih stabil dan sudah terbukti. Yang ketiga, kebimbangan terhadap margin keuntungan. Walaupun EcoShop terkenal sebagai kedai bajet, perniagaan berasaskan harga rendah biasanya menghadapi tekanan kos yang boleh menjejaskan margin keuntungan. Apa maknanya untuk pelabur runcit? Bagi pelabur runcit, situasi ini membawa dua mesej penting. Yang pertama, tak semua IPO pasti menguntungkan. IPO yang besar dan popular tidak semestinya menjamin kenaikan harga pada hari pertama disenaraikan. Yang kedua, buatlah penilaian sendiri. Jangan hanya bergantung pada nama-nama besar sahaja. Pelabur nak kena lihat juga asas syarikat seperti keuntungan, pertumbuhan jualan dan daya saing syarikat sebelum nak buat sebarang keputusan. Adakah ini peluang ataupun amaran? Bagi sesetengah pelabur, ini mungkin peluang. Harga saham lebih rendah boleh memberikan ruang untuk pulangan yang lebih baik jika syarikat terus berkembang. Namun, sentiasa berhati-hati. Melabur berdasarkan data, bukan emosi. Pastikan anda fahami risiko sebelum terlibat dalam IPO seperti ini. EcoShop mungkin terkenal sebagai kedai bajet, tetapi untuk pelabur, nilai sebenar terletak pada asas perniagaan, bukan sekadar jenama. Kita kena pertimbangkan fakta dan elakkan terperangkap dengan excited ataupun keterujaan semata-mata. Apa pandangan anda tentang IPO EcoShop ini? Adakah peluang atau amaran? Anda ada apply ataupun tidak?